masing kerjasama lah. Ini bukan masanya bertengkar lah, Mama, Papa. Lepas tu kan, yang masa belakang ni kan, kadang-kadang Mama sendiri tak sedar tengok orang kerja. Seorang-seorang lah akan cakap, Mama sedar tak? Dialog kau tadi draggy sangat tu, satu ke satu kau macam ambil tahu sangat, ambil tahu macam. Itu yang dia macam Aduh, terkejut besarlah bila Kak Angku melihat hasil skrip mereka yang belum siap lagi. Hai, dah bagi pertukar masa pun tak siap-siap juga. Macam mana ni? Jadi apa lagi? Reject terus. Siap koyak lagi skrip mereka. Jadi nak buat macam mana kan? Walaupun mereka ni telah diberikan aktiviti yang pertama untuk berlakon, ini tak boleh diambil mudah. Nak jadi seorang penghibur, kenalah versatile. Jadi seperti biasa, kena teruskan juga. Siapkan segala-galanya dalam masa yang suntuk. Boleh ke diorang ni? Hai, tengok diorang ni pun dah penat. Apa kata kita berhenti rehat seketika? Kembali nanti kita akan lihat hasil lakonan mereka. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi maintain bersama dengan Anne tentunya dalam My Stars LG Star Lives. Dan kita dah saksikan tadi macam mana peserta-peserta kita, 5 peserta ni berhempas pulas, berusaha, berlatih bagai. Semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk lakonan mereka. Dan akhirnya kita akan saksikan macam mana agaknya lakonan Sarah, Lida, Tom, Apple dan juga Apis. Setelah mereka ni bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Dan kalau anda semua nak tahu judul drama mereka, kalau kita ada Sembilu 2009, ini dia kita tampilkan dari My Stars LG, Kasih 2010. Jom kita tengok. Mama? Ya sayang, kenapa tak tidur lagi ni? Mama tunggu Papa. Lambat awak balik hari ni. Dah tak pandai nak balik rumah ke? Saya pergi cari duit lah, pergi kerja, pergi mana lagi? Awak pergi kerja ke pergi berfoya-foya kat luar? Saya nak tanya awak. Petang tadi awak dengan siapa? Awak ni kenapa? Dengan siapa apa pula? Awak jangan terus sebarangan, tahu saya penat ni, faham tak? Saya tak buta lagi bang. Siapa perempuan tu? Perempuan apa ni? Itu klien saya lah. Klien apa? Pegang-pegang tangan bang. Bukan main mesra lagi abang dengan perempuan tu? Saya pergi jumpa dia atas urusan kerja. Takkan itu pun tak boleh? Saya tak bodoh bang. Macam tu ke cara abang bekerja? oh, pekak lah. Dah luar dah dengar pun jerit-jerit kat zoo tu. Astagfirullah. Apple ni kenapa ni? Mama, Papa cubalah tengok Apple ni sikit. Apple? Apple dari mana? Mama tanya. Kau ni masuk salam tidak apa tidak tiba jadi gini. Kau dari mana ni? Selama ni tak pernah tanya, kau tak pernah ambil tahu pun. Dah jadi macam ni kau nak tanya? Sudahlah. Mama. Mama tolong. Sayang. Tolong Mama, tolong Mama. Sayang, kenapa? Bagi tahu Mama, kenapa? Kenapa ni? Mama, Farah minta maaf. Mama dia dah lari, Mama. Tolong Mama. Farah? Farah nak minta maaf untuk apa? Siapa yang lari? Tadi Farah pergi klinik. Lepas tu? Tak cakap Farah mengandung, Mama. Kau cakap dengan aku saya. Siapa yang kata tu? Cakap lah. Kau ni pun satu, kau bikut kata tu. Kenapa? Ni semua salah Farah. Kau ni tak benar tak Farah. Nasa tak benar Farah. Benar tak? Nanda kan? Awak tengok anak awak. Rosak! Ini semua awak punya pasal. Dah jadi begini, awak nak salahkan saya. Sepatutnya awak saya bagi duduk rumah awak tengokkan anak awak. Sudah! Dah jadi macam ni pun masih nak bertengkar lagi? Mama pernah fikir tak kenapa Apple jadi macam ni? Pernah fikir tak kenapa Farah jadi macam ni? Mama langsung dengan Papa langsung tak ambil tahan kita orang. Asyik nak bertengkar je. Benda dah jadi macam ni pun masih lagi nak bertengkar. Bosanlah macam ni. Mama, Papa, kami hanya perlukan perhatian dan kasih sayang. Kalau Mama dan Papa terus macam ni, Lida akan bawa
ada masalah dengan Papa. Tapi jadi mangsa anak-anak Mama juga. Ya sayang, Mama tahu. Mama minta maaf. Minta maaf sayang. Abang minta maaf. Mungkin selama ni abang selalu leka dan selalu memikirkan kerja daripada menjaga anak-anak di rumah. Mama, Papa, Ida, Empul dan Farah nak minta maaf. Sebenarnya dah lama family kita lalui benda macam ni. Jadi dah rasa dah sampai masanya untuk kita semua berubah. Ini rancang kami je Mama. Untuk sambungkan balik. Apa yang kita yang Ini semua kami semua di Mama dan Papa. Farah tak ngadu? Pun, tak mahu. Ya Allah, anak-anak Mama ni. Mama kita orang nak. Mama nak makan dia gembira. Dia tak suka tengok kita dengan macam tu. Okey. Mama dan Papa cakap terima kasih kepada anak Mama kerana memberi kesedaran kepada Mama dan Papa kan. Betul Mama. Bersempena dengan tahun 2010, kita mulakan hidup baru. Pertama sekali Kak Kun ucapkan tahniah kepada kelima-lima anda yang telah berjaya melakukan masa yang boleh katakan baiklah walaupun orang kata percubaan yang pertama. Setelah dah kena segegar, dah kena koyak skrip, baru nak sibuk buat kan. Dan macam mana pun tahniah Kak Kun ucapkan pada you all semua. Saya minta maaf di atas malam apa yang saya buat. Sebenarnya saya buat untuk jadi awak yang terbaik. Sekurang-kurangnya di luar sana akan melihat bakat awak sebagai seorang pelakon. Jadilah orang yang ada ilmu. Bukan macam tim kosong bunyi je kuat, dalam tak ada apa. Kak rasa siapa Dia ni terlalu cool sangat. Patutnya dia akan macam bagi orang kata tarik mood sikit, bagi orang rasa sedih apa semua. Pak, kenapalah kita jadi begini pula. Ya. Dua ni okey. Tapi itulah, tapi saya banyak kepada Denny lah. Bukan kepada tu. Itu pulang pada akak, tapi saya rasa saya lebih kepada Denny. Sebenarnya tak apa. Saya bagi markah saya sendiri, Balan bagi Balan markahnya sendiri. Biar orang yang kat dalam ni yang menilaikan sendiri. Juri telah memilih Sarah. Sarah akan menerima barangan elektronik sumbangan LG. Wah, tak sangka betul peserta-peserta MyStars LG kita ni berbakat juga dalam bidang lakonan. Tapi yang paling menonjol sekali adalah Sarah yang telah berjaya memikat hati juri kita, terutama sekali Kak Engku. Nampaknya selepas keluar dari MyStars LG ni, ramailah produser-produser yang akan melamar Sarah untuk drama dan juga filem mereka. Tak sabar rasanya nak menonton kan. Okeylah, untuk peserta-peserta lain janganlah sedih pula. Bukannya tak bagus bila anda tengok betul-betul tu. Semua okey. Bagus je lakonan korang kan. Tapi yang penting di sini adalah semangat korang semua untuk menjayakan drama yang berjudul Kasih 2010. Nak kalahkan Nur Kasih gitu kan. Okey, jangan lupa sekali lagi kami ingatkan kepada anda semua yang mana minggu ini tiada konsert MyStars LG, yang mana kita nak beri laluan kepada anugerah juara lagu yang ke-24. Jadi anda boleh simpan SMS anda, simpan kredit anda, dan talian untuk mengundi hanya akan dibuka pada 16 Januari nanti semasa Star Live bersama-sama dengan N jam 7.30 petang nanti. Baiklah, sampai di sini saja. Itu saja info untuk minggu ini. Saya nak tinggalkan anda semua dengan sambutan tahun baru peserta-peserta MyStars LG baru-baru ini, dan teruskan menyokong peserta MyStars LG. Jumpa lagi. Bye. Sekarang kami berada di Island Red Bull Cafe, yang mana kami dijemput ke sini untuk memeriahkan majlis perasmian menu baru mereka. Dapatkan sebuah lagu untuk anda semua. Boleh ke? Belah sini je boleh ke? Saya nyanyi kat sini je lah. Boleh? Boleh macam tu? Cinta